Assalamualaikum. Jadi untuk video ini saya hendak menerangkan tentang bab 7 sains tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan koordinasi badan. Sebenarnya bab ini adalah bab kesinambungan daripada bab 1 tingkatan 3 iaitu koordinasi dan gerak balas kalau tak silap saya. Okey, so untuk bab sains tingkatan 4 ini kita fokus kepada sistem endokrin manusia. Jadi kita masuk sikit pendahuluan iaitu koordinasi badan. Badan kita dikoordinasi, maknanya badan kita ni, aktiviti badan kita diselaraskan oleh dua sistem iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Tanpa mereka badan kita tak boleh buat apa-apa sebab diorang berdua ni lah yang menghantar maklumat kepada organ tertentu ataupun yang mendapat rangsangan ataupun yang dapat detect apa-apa perubahan dekat persekitaran kita supaya kita boleh bertindak dengan tindakan yang sesuai lah. Contoh kalau hidung kita bau busuk, so kita menghindari tempat yang busuk tu ke, ataupun mungkin kita dah nampak kita punya rumah bilik dah busuk, so kita buat tindakan iaitu basuh cadar ke, lap lantai ke, macam tu lah. So itulah koordinasi badan. Daripada satu perubahan persekitaran, kita sampai ke otak, otak memproses maklumat itu dan kita berfikir untuk kita buat apa. So, bila melibatkan benda yang fikir ni, dia adalah sistem saraf. Sebab apa? Sebab organ utama dia adalah otak dan saraf tunjang. Ini awak dah belajar masa sains tingkatan 3. Okay, otak ada 3 bahagian, cerebellum dengan medulla oblongata. Okay, kemudian kita ada saraf tunjang iaitu saraf yang paling besar lah. Nama pun tunjang kan. So, saraf-saraf tunjang, dekat saraf tunjang ni lah akan berseliratnya saraf-saraf kecil yang lain. Okay, saraf-saraf kecil ni semua akan end up bergabung. Apa akhirannya dia akan bergabung dengan saraf tunjang dan kemudian bergabung pula dengan otak macam tu. So nerve cell ataupun sel saraf, neuron ataupun nama lain dia neuron. So neuron ni lah adalah unit asas. Biasa kita unit asas maknanya dia ni yang membentuk sistem saraf ni. Bila dia ni gabung berjuta-juta neuron, maka dia bersama-sama lah jadi macam bentuk-bentuk benang kita nampak ni. Macam benang, macam tali pun ada. So kat dalam saraf tunjang ada struktur lain sikit. So tak apalah, itu tak ada dalam silibus awak. Jadi kita masuk pada fokus tingkatan 4 ni iaitu sistem endokrin. So apa itu sistem endokrin? So sebenarnya sistem endokrin ni adalah sistem yang fungsi dia sama macam sistem saraf, cuma saraf dia hantar maklumat guna impuls. Maklumat dia dalam bentuk impuls, impuls elektrik. Dia macam shock elektrik macam tu, laju, sangat laju dia punya penghantaran maklumat tu. Sangat laju. Okay, sebab apa? Sebab ni neuron ni. Nampak awak tengok ciri-ciri, awak tengok bentuk. Tengok bentuk neuron ni pun sebenarnya fungsi dia untuk mempercepatkan penghantaran maklumat. Okay. So tak apa. So untuk sistem endokrin pula dia hantar maklumat juga tapi dia guna hormon. So siapa yang merembeskan hormon? Siapa yang merembeskan hormon atau apa organ yang merembeskan hormon adalah kelenjar endokrin. Itu kita panggil kelenjar. So kelenjar fungsi dia merembeskan atau menghasilkan hormon. So, kelenjar endokrin ni sifat dia tanpa duktus. Maknanya dia tak ada saluran khas. Contoh kita ada kelenjar apa? Kita ada kelenjar thyroid dekat kita punya leher ni kan, ada kelenjar thyroid. Kalau dia nak hasilkan hormon thyroid kan, contoh dia. Selalu orang kampung sebut hormon thyroid contoh. Kita nak hasilkan hormon daripada thyroid tu, hormon tu akan terus masuk dalam peredaran darah, sistem peredaran. Maksud dia terus masuk dalam salur darah. Terus masuk salur darah besar, kemudian kalau dia nak pergi dekat sel-sel contoh ini kita punya thyroid. Ini thyroid kan, kita punya thyroid. So dihasilkan hormon, dia akan masuk dalam salur darah besar. Kemudian kalau contoh dia nak travel pergi dekat sel-sel yang dia dah target, so nanti hormon yang akan ikut pergi dekat kapilari darah, kat keliling sel tu, nanti hormon tu akan ditransfer pergi dekat sel-sel tu. Yang ni salur darah besar, yang ni semua yang selirat ni salur darah kecil. Macam tu, ataupun kapilari darah lah, nama sebenar adalah sains kapilari darah, kapilari darah. Macam tu lah, dia berkongsi sistem. Sistem endokrin ni berkongsi sistem. Dia tak ada independen, dia tak berdikari. Dia berkongsi sistem. Dia berkongsi sistem dengan sistem saraf, dia berkongsi sistem dengan sistem peredaran darah. Nanti kita bincangkan macam mana. Okay. So, fungsi diorang berdua untuk mengkoordinasi aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan. So, apa itu rangsangan? Apa-apa perubahan dari persekitaran. Apa-apa saja. Siapa yang kesan rangsangan? Deria. Mata, hidung, sentuhan. Sentuhan daripada mana? Kulit lah kan. Dia punya rangsangan sentuhan, tapi dia punya nama deria, organ deria dia adalah kulit. Okay, kulit juga boleh kesan suhu kan. Bila kita rasa panas, kita buat apa? Kan, macam mana kita boleh tahu kita rasa panas? Sebab badan kita kesan dulu perubahan suhu tu. Kan, kita rasa panas kan, suhu meningkat. So, kulit kita kesan perubahan tu. Bila kulit kesan, dia hantar ke otak. Otak kata, oh ya betul, ini adalah panas. So, bila panas, maka otak akan hantar dekat organ-organ tertentu untuk
membantu kita menyejukkan badan sebab kita tengah panas kan. Benda perkara ni pun awak dah belajar masa tingkatan 1 kot tak silap saya, homeostasis. Awak dah belajar juga perkara ni. Semua tu berkaitan sebenarnya. Okay, kemudian kita tengok contoh. Okay, contoh kalau kita dikejar anjing ataupun ada haiwan buas yang cuba nak tangkap, nak terkam kita. So, first mata kita yang melihat kan. So, mata kita yang akan dapat kesan dulu perubahan persekitaran tu. Ya, ataupun kata nama lain kita panggil dia rangsangan. So, mata adalah organ area. So, bila mata dapat kesan, automatik akan terspark ataupun orang panggil terhasilnya impuls ataupun maklumat yang automatik nak hantar ke otak. So, otak akan tafsir, alamak, ini bahaya. Dia kena bagi warning dekat organ-organ tertentu untuk membantu si manusia ni bertindak balas dengan keadaan tu. Iaitu apa? Larilah kan. Jangan jumpa anjing gila nak makan kita ke, harimau kejar kita duduk diam kan. Mestilah kita nak lari. Kalau duduk diam tu mungkin kita ambil dadah ke apa tak normal. Tak normal. Ada masalah mental. Okay. So, dekat sinilah berpecahnya sistem koordinasi badan tu. So kat sini lah ada fungsi sistem saraf, ada fungsi sistem endokrin. So saraf macam cakap tadi, maklumat dia dihantar melalui impuls. Kalau endokrin dia guna hormon. Kemudian impuls tu dia hantar kat siapa? Impuls ni fungsi dia untuk hantar maklumat tu dengan sangat cepat. So sekarang kita nak lari. So benda pertama kena bergerak apa? Kaki. Yes, sebab tu lah otak kena hantar dulu maklumat kat kaki supaya kaki ni bergerak dulu. Kemudian barulah otak menggunakan bantuan hormon untuk membantu dia bagi signal ke organ-organ lain yang diperlukan untuk support manusia yang tengah berlari ni. So, macam mana nak support? So, otak akan rembeskan juga hormon ataupun bahagian yang paling spesifik kat otak tu kita panggil kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari nak hasilkan hormon. Dia akan bagi arahan dekat kelenjar lain. Kelenjar pituitari ni dia akan bagi signal dekat kelenjar lain. Kelenjar lain inilah yang akan bagi signal lagi dekat organ-organ yang khusus untuk membantu dia berlari. Kenapa? Sebab bila berlari, kita perlukan pengaliran darah yang lebih lancar sebab kita perlukan banyak oksigen. Bila kita berlari, banyak tenaga diperlukan. Bila banyak tenaga diperlukan, sel-sel badan kita kehausan, kelaparan oksigen. Jadi, jantung kena pump laju. Pump dia dup-dap. Bukan dup-dap loop-dup. Kena lagi laju. Loop-dup macam tu. Kencang degupan dia kena kencang. Dan bila degupan dia kencang, automatik oksigen perlu bagi banyak. So, maka signal tu juga dihantar kat peparu. Maka peparu bakal buat pernafasan dengan cepat. Sebab kita mencungak-cungak bila berlari. Dan dia juga pergi hantar hormon tu dekat otot. Otot pun akan faham, bila banyak hormon ni maknanya aku kena tingkatkan metabolisme. Bila tingkatkan metabolisme ni untuk apa? Untuk meningkatkan penghasilan tenaga. Lebih banyak tenaga dihasilkan untuk membantu manusia tu berlari. Kalau kurang tenaga, nanti dia dah terlalu cepat penat. Lari tak sampai 20 meter dah tak boleh nak lari dah. Tak boleh lah macam tu. Ataupun kaki dah stuck macam tu. So, sebenarnya yang petak-petak oranye ni adalah rumusan lah daripada apa yang saya cerita tadi. So, basically tadi rangsangan adalah dikejar anjing ataupun apa-apa haiwan dikejar tadi kan. Kemudian dikesan oleh organ deria, salah satu 5 itulah. Okay, tapi kalau dikejar biasanya mata. Kalau bau busuk, hidung. Kan? Contoh kita bau busuk ke bilik kita, alamak bau apa ni? Macam bau tai kucing lah. Cari-cari tengok bau katil semua. Rupanya memang betul lah ada tai kucing. Itu adalah satu proses koordinasi badan lah. Bila kita bau, kita dah tahu bau tu bau yang teruk. So, otak kita fikir kita kena bersihkan. So, otak gerakkan kita punya tangan, gerakkan kita punya kaki untuk mencari. Kan? Semua tu adalah sistem koordinasi badan lah. Macam mana badan kita ni bergerak, berfungsi atau bertindak balas dengan rangsangan. Okay. So macam cakap tadi, bila sampai ke otak ada 2 sistem. Dia boleh hasilkan dua channel maklumat. Satu guna impuls, iaitu yang sangat cepat. Dia akan hantar dulu kat benda yang urgent yang dia sangat perlukan. Kemudian baru dia guna hormon. Sebenarnya hormon ni untuk bantu impuls lah. Sebenarnya hormon ni sebenarnya untuk membantu impuls. Okay. Kemudian impuls atau hormon tu dihantar ke organ sasaran lah. Tu kita panggil organ sasaran. Macam kaki tadi kan, otot kaki. So itu organ sasaran. Maknanya, ataupun nama lain dia effector. Kalau untuk impuls ni effector lah. Maknanya otot tu dia akan terus buat efek, terus buat daya, terus buat gerak balas macam tu. So bila dia hantar impuls tu dekat otot kaki tu kembang kencuk untuk menggerakkan kaki. So dia lari tu lah kita panggil dia satu bentuk gerak balas. Kemudian macam saya kata tadi, hormon dia bila dia hantar dekat kelenjar juga, kelenjar lain akan bantu hantar hormon lain juga. So yang merah ni adalah laluan hormon, laluan sistem endokrin. Dia akan bantu kelenjar lain yang dapat signal hormon daripada kelenjar lain tadi akan membantu juga untuk buat gerak balas. So reseptor. So saya tulis sini reseptor. So dekat organ deria kita pun ada reseptor. Reseptor ni apa? Dia macam alat, dia macam detector, macam sensor. Okay, dia macam sensor lah, sensor. Dia untuk kesan rangsangan. Termasuklah kehadiran hormon. Contoh, kelenjar pituitari tadi kan daripada otak, dia nak hasilkan hormon, dia hantar dekat organ sasaran tadi, katakanlah kelenjar adrenal kan.
So kelenjar adrenal tadi bila dapat hormon ni, macam mana cara dia kenal hormon tu? Sebab kat kelenjar adrenal tu sendiri ada reseptor, ada sensor yang boleh kenal hormon, yang dia tahu, oh hormon ni daripada pituitari. Oh maknanya aku kena buat sekian, aku kena hantar hormon kat orang lain ke apa ke, macam tu. Orang lain kat organ lain ke, kat tisu lain ke, macam tu So sebenarnya apalah hormon yang tadi saya sebut hormon. So hormon ni sebenarnya satu bahan kimia organik. Semula jadi, badan kita yang hasilkan sendiri. Daripada pemakanan kita lah. Sebab apa? Sebab hormon ni protein. So bila dia protein, maksudnya dia diperbuat daripada protein jugalah. Itu salah satu fungsi kita makan makanan yang kaya dengan protein. Bukan saja untuk membaiki tisu-tisu rosak, bukan saja untuk pertumbuhan, malah pertumbuhan tu sendiri memerlukan hormon. Sebab itulah bila kita makan protein, sebenarnya kita membantu untuk membentuk hormon-hormon yang penting dalam badan kita. So contohlah isu sekarang ada yang jual ubat tinggi, ramai orang yang mungkin tidak tahu pengetahuan tentang apa itu hormon, maka dia percaya ada orang jual hormon pertumbuhan, dia pun beli sebab dia nak tinggi ataupun hormon tinggi, dia pergi beli. Dia makan hormon tinggi tu. Tapi sebenarnya kita kena tahu hormon ni sebenarnya protein. So bila masuk perut, akhirnya dia akan dicernakan. Awak dah belajar masa form tu, protein bila dicernakan dia akan jadi apa? Asid amino. Bila jadi asid amino dah tak ada hormon dah. Bentuk hormon tu dah hilang. Sebab itulah hormon ni dia kena semula jadi dihasilkan oleh badan sendiri. Badan sendiri yang suntik hormon tu dekat kita punya salur darah untuk pergi dekat kaki kita ke, sel-sel badan ke, untuk pertumbuhan. Macam tu. Bukannya kita makan hormon tu, tak boleh. Ataupun kita boleh suntik. Suntik ni saya tak sure lah untuk hormon pertumbuhan macam mana. Tapi untuk hormon insulin ada. Nanti kita belajar insulin tu apa pula untuk orang yang ada sakit diabetes mellitus, kencing manis. Kemudian dia beri kesan perubahan hormon yang lama. Dia take time. Sebab apa? Sebab hormon ni dia dirembeskan dalam badan secara sedikit. Sikit-sikit dia dirembeskan masuk dalam salur darah, pergi kat target, organ target yang dia nak. Dia sikit-sikit. Dia tak macam impuls. Impuls dia laju. Laju dah memang drastik, memang cepat, memang zoom terus, memang terus kaki kita tahu nak berlari, contoh tadi kan. So gerak balas dia pun agak perlahan. Dia slow and steady je hormon ni. So rangsang tisu dan organ khusus lain untuk berfungsi lebih kurang sama macam impuls tadi. Cuma beza dia sini sedikit, perlahan, lama, macam tu. Okay. So kemudian kita nak masuk sistem endokrin manusia. Barulah kita nak masuk spesifik. Sebenarnya sistem endokrin ada apa? Dia ada kelenjar-kelenjar. Seperti saya tadi, sistem endokrin ni dia bekerjasama dengan sistem saraf dan sistem peredaran darah. Jadi benda yang paling utama dalam sistem endokrin ni adalah kelenjar-kelenjar. So ada berapa kelenjar? Ada 6 kelenjar. Apa fungsi kelenjar-kelenjar ni? Untuk menjadi penghantar maklumat. Dia yang jadi penghantar. Macam mana cara dia hantar? Dia rembeskan hormon pergi dekat target organ dia untuk koordinasi badan. Guna hormon. So semua yang warna merah ni nama hormon. Hormon ADH, hormon pertumbuhan, hormon tiroksina, hormon insulin, glukagon. So kita pergi satu-satu. Kelenjar pituitari dia terletak di otak. Dia letak kat bahagian depan otak ni, berhampiran dengan medula oblongata. Okay. So kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar induk. Sebab apa? Sebab dia punya central control dia, yang pusat untuk penghasilan hormon ni dia. Sebab apa? Sebab apa-apa nanti badan dia akan hantar maklumat dulu dekat otak. So otak akan hantar maklumat ke kelenjar pituitari dulu. Betul, kemudian baru kelenjar pituitari ni menggerakkan hormon, menggerakkan kelenjar-kelenjar lain untuk menghasilkan hormon-hormon diorang yang spesifik. Pituitari ni bijak orang ni, dia tahu. So bila dapat impuls scan dia tahu, oh so aku kena trigger kelenjar thyroid untuk hasilkan tiroksina berlebihan. Untuk hasilkan tiroksina lebih sikit supaya bla 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 bla, macam tu. Dia macam pusat kawalan jugalah, tapi untuk sistem endokrin lah kelenjar pituitari ni. So jadi hormon yang kelenjar pituitari ni boleh hasilkan memang banyak. Tapi dalam silibus awak ada 2 je, hormon ADH dengan hormon pertumbuhan. Untuk thyroid ingat T, hormon tiroksina. Untuk kelenjar pankreas ingat P. P ni pankreas, I ni insulin, G ni glukagon. Nanti kita tengok fungsi diorang satu-satu. Kemudian kelenjar adrenal, senang je nama hormon dia, tambah ina kat belakang, adrenalina. Nama kelenjar tu adrenal, nama hormon tu adrenalina, itu je. Kemudian untuk perempuan, khasnya, ni organ pembiakan lah ni. Ovari dan testis ni adalah contoh organ pembiakan. Untuk perempuan, ovari. Jangan terlupa, dah belajar waktu bab 4 tingkatan 1. Okay, so ovari dihasilkan 2 hormon. So bila kita eja perempuan tu, kita ingat PE kat depan kan. So P ni progesteron, E ni estrogen. Untuk testis hanya ada satu je, iaitu testosteron. Daripada testis ni, testis, I ni tukar O, maka dia jadi testosteron. Kena selalu sebut. Awak nak ingat nama, macam awak ingat nama girlfriend awak, nama boyfriend awak lah, apalah kan. Nak ingat nama cikgu awak, nak ingat nama kawan-kawan awak kena selalu sebut dan selalu tengok. Pituitari, thyroid. Jangan ingat belajar sekali dah cukup. Jangan ingat bila awak dah exam, oh nanti ingatlah ni sampai SPM. Jangan macam tu. Kita punya
memori ni dia ada naik turun So tak silap saya, kalau kali ketiga dan kali keempat kita belajar contoh ni memori kita memori kita kali pertama belajar dia memang akan naik mendadak, tiba-tiba dia akan drop terus menjunam macam tu. So sebab tu kita kena ada repetition, kena ada ulang kaji. Sebab bila dia menjunam sikit kita naik balik, junam sikit naik balik, junam sikit balik. Lama-lama bila lebih 3 kali dia akan stay lebih lama. Sebab kita akan, memori kita akan lebih kuat. So jangan risau pasal nama-nama ni, just make sure awak selalu sebut, selalu tengok. Alright. Letakkan nama kucing awak Pancreas ke, Adrenalina ke, macam tu. So total kelenjar tadi sekat 6. So cara ingat, P tapot. So P ni pituitary, T ni thyroid, A ni adrenal, P ni pancreas, O ovary, T testis. So kita sambung dengan part 2. Habis part 1.